Jadi ini dia guys, Armageddon Pixel Plus PXP34 UXDC Poso. Dan dia jenis curve screen lah, khas untuk gaming. Kelebihan dia ialah curvature dia ialah R1500. So dia dapat that wide, super wide angle. Dan dia ada dual mode, 180Hz, 360Hz. So korang boleh pilih lah. Macam ni biasanya sesuai untuk gaming lah, lebih responsif. Yang ini kalau korang nak layan movie ke. Nama pun gaming monitor, dia ada AMD FreeSync dan juga Nvidia G-Sync. Viewing angle pun dapat dalam 178 degree. Kita tengok benang kotak. Sini dia punya tengkuk dia ni. Ni dia punya kaki lah. Power cable. Dan ini dia punya monitor dia. Okay, dia ada dua color So dia ada warna hitam dengan yang ini warna putih. Okay, korang dapat banyak kabel Ini antaranya ialah USB-A ke USB-B. So USB-C ke USB-C cable. HDMI, DisplayPort. Alright. Okay, movement dia banyak korang boleh buat dengan monitor ni. Korang boleh tilt atas bawah macam ni. Pusing boleh sebenarnya. Tapi tengoklah, korang kena pakai arm lah kalau nak pusing. Dan juga korang pun boleh adjust atas dia punya height lah. Nak bawah sikit ke. Belakang monitor ni korang ada dia punya power button kat sini. Juga ada toggle switch untuk korang nak scroll through dia punya menu. Dan untuknya ports, ports ni ada banyak. Dia punya DC ni untuk power lah. HDMI 2.1, HDMI 2.1, ada 2 HDMI, DisplayPort 1.4, satu Type-C port, USB-B, USB-A ada 2 dan satu lagi ialah 3.5 audio. Jadi dia punya screen ni menggunakan VA panel dengan resolution DQHD ataupun boleh swap ke Ultra Wide Full HD. Punya sRGB gamut dia 133%. Jadi dia punya color ni macam sedikit oversaturated. So dia sesuai untuk gaming lah. Kalau nak buat editing, color dia mungkin akan lari sedikit. Dan juga monitor ni pun ada support multi window. So korang tengok sekarang ni saya connect ke saya punya MacBook satu ni, dan satu lagi connect ke ROG Xbox Li lah. Ni kalau korang nak multitasking sambil nak main game, sambil nak buat kerja, tak ada masalah. Jadi guys, itu dia Armageddon Pixel Plus PXP34 UXDC. Jadi kalau korang nakkan satu gaming monitor jenis curve, ini antara korang boleh survey lah. Harga dia dalam 1,800 macam tu lah. Jadi kalau korang kena dapatkan monitor ni, boleh dapatkan sekarang.